Ini adalah DJI Mic 3. Ini adalah DJI Mic 3. First of all, sebab apa aku beli ni adalah dia boleh fit in semua barang yang kita perlukan untuk shoot dalam ni. Tak perlu nak bawa dia punya bag apa semua ni, just bawa ni saja. Kita dah windshield ni boleh juga, nampak? Dia still lagi fit in semua. Kalau korang tengok dekat atas ni, ini dia punya kabel untuk kita connect dengan kita punya kamera. Dan ini dia punya magnet. In case sebab dia bagi kat sini clip magnet. Kat sini magnet clip yang style clip, nampak? Yang style clip ni. Tapi ini juga adalah magnetic. Dia punya magnet DJI. Kecil je. Sebelum aku bagi tahu kenapa mic yang kecil ini harga dia macam tu, ada dua sebab yang berbaloi dengan harga dia. Yang pertama, bateri dia tahan 8 jam satu ni. Kalau sekali dengan casing dia boleh tahan up to 28 jam. And bukan tu saja, kalau kita charge dia, dia support fast charging, which is kalau kita charge dia dalam masa 5 minit, kita boleh guna dia selama 2 jam. Dan yang paling penting ni untuk bagi aku lah, dalam ni dia ada internal recording, which is dia boleh tekan button dekat sini ataupun dekat receiver dia, kita boleh internal recording dalam ni, which is dia record secara 32-bit float, which is dia akan save dalam ni secara 32-bit float. So kita boleh edit dalam editing nanti. Yang specialnya DJI ni, dia record dual save file. Tapi yang aku paling suka sekali design yang boleh masukkan semua benda yang kita perlu bawa ke dalam disk kotak ni. Aku appreciate, thank you DJI. Even smartphone pun kita just boleh cucuk dekat situ. Nampak, kita boleh cucuk dekat sini. Kita boleh simpan macam tu saja, tak perlu nak cabut-cabut apa semua. So kalau korang berminat dengan this DJI Mic 3 dan rasa berbaloi untuk korang punya kerja, boleh check link yang aku dah sediakan. See you guys in the next video. Bye.